Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berada di Tashkent sekarang dan kami dibawa untuk melawat Quran ataupun Mushaf yang ditulis pada zaman Osman ibn Affan, dan Quran yang sebenarnya waktu zaman Osman ibn Affan dibuat 6 nuskhah Al-Quran, satu dihantar ke Baghdad, satu dihantar ke Mesir, satu dihantar ke Iraq, dan Mekah, Madinah kan. Tapi Quran yang ada yang kita dapat lihat tadi adalah Quran yang dihantar ke Iraq, dan pada zaman Amir Timur bawa masuk ke Uzbekistan dan disimpan di kawasan Uzbekistan. Dan sekarang ni ianya disimpan, kerajaan Uzbekistan memberi amanah penuh kepada Board of Muslim di Uzbekistan untuk menjaga Al-Quran tersebut. Kalau saya boleh describekan Quran tu, kalau saya berdiri macam ni, satu muka dia ni satu depa saya kan. Jadi ada dua Quran, dua muka surat. So macam ni lah kan, besarnya, besarnya Quran itu kan, sepanjangnya. Dan tulisan yang tak berbaris sebenarnya, tulisan Quran tak berbaris, khat kufi lama yang tak berbaris, dan agak susah nak dibaca kalau kita sekarang lah. Tapi masa zaman dulu memang ianya ditulis sebegitu. Dan cuma bila zaman ke zaman diajarkan tulisan, diletakkan titik, diletakkan baris, sehinggalah kita boleh baca dengan bacaan yang sangat baik untuk sekarang. Cerita bagaimana Quran ini sampai ke sini daripada zaman Amir Timur. Beliau dalam siri penjajahan beliau sampai ke Iraq, Amir Timur ambil, Amir Timur simpan, Amir Timur bawa sampai ke sini. Dan ada satu zaman, waktu zaman Soviet Union, Quran ini dibawa ke Rusia dan dibuat sehingga 50 kopi sebenarnya. Dan sewaktu 50 kopi tu sebenarnya dia orang jual kan, tapi pada akhirnya the original one dihantar balik ke Uzbekistan untuk dijaga oleh Uzbekistan pada waktu tu. Sebab Uzbekistan pun pada waktu tu adalah negara takluk jajahan di bawah Soviet Union, tuan-puan kan. Dan sekarang ni di bawah jagaan Uzbekistan sini dan di bawah Board of Muslim Uzbekistan. Jadi tuan-puan, kami nak ajak tuan-puan untuk datang. Saya tak boleh nak takat gambar dalam tu, jadi saya boleh describe. Cuma saya nak ajak tuan-puan untuk datang ke Uzbekistan, di Tashkent, untuk melihat sendiri Quran original. Di atas Quran tu nampak lagi darah-darah Osman. Itulah, dan ianya adalah di bawah clarification of UNESCO sendiri. Ianya adalah Quran yang original daripada zaman Osman bin Affan. Darahnya ada, saya nampak tumpuk-tumpuk darahnya ada kan, di bawah-bawah ada, belah kanan ada. Suatu Osman kena bunuh pada waktu tersebut. Jadi tuan-puan, kami nak ajak tuan-puan untuk datang ke Uzbekistan, di Tashkent, untuk melawat tempat yang sangat hebat ini. Dan salah satunya adalah tempat di mana Quran original yang ditulis masa zaman Osman bin Affan masih lagi ada dan kita boleh lihat secara sendiri. Bersama dengan Mursyid Al-Haramain Travel Tours, kita datang, kita lihat dan kita ambil iktibar, kita membaca sejarah bersama, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.